Saya pengalih suara. Aku dah agak. Yang tu selalu Syaku. Korang ikut kami sampai ke sini. Aku dah agak. Yang tu selalu Syaku. Mana ada? Hei semua orang. Ahli kelab peminat kami dah capai 50 juta. Saya pengalih suara. Cabaran pedas. Kembali di segmen lawan togok sos pedas. Cabaran pedas. Kembali di segmen lawan togok sos pedas. Saya pengalih suara. Chill gila. Dan finale, si Mamat setan meletup jadi konfeti tu kan? Chill gila. Efek khas tu gempak sangat. Ya, memang efek khas. Korang jangan lupa tengok K-pop Demon Hunter dekat Netflix sekarang. Sekarang juga tengok. Mengisahkan tentang sebuah kumpulan K-pop yang melawan raksasa ataupun syaitan menggunakan suara dorang. Banyak konflik yang berlaku. Nak tahu apa jadi? Tengok sekarang. Tapi jangan lupa untuk tune dalam bahasa Melayu yang disuarakan oleh saya, Aidil Sahrudin, bersama dengan rakan-rakan yang lain. Tengok di Netflix sekarang.